Semua tanya kenapa Pelangi. Jadi Dugaan di airport dugaan di airport lagi. dan kita akan macam release kita punya single lah semasa konsert tu. Eksklusif. Special untuk Suara Sarawak. Actually kebanyakannya show yang kita akan nak buat ni lebih kita banyak gunakan conceptual, bukan hanya macam featuring live and intimate for any particular band sajalah ataupun artis saja. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat petang semua kepada penonton podcast Tok Mek Madah. Hari tu, kami Hafiz Azon dengan kami Priska Robin. Okay, hari tu dalam segmen Tok Mek Madah tu kita ada special guest daripada Semenanjung Malaysia. Jadi, sebelum kita ke segmen soalan seterusnya, Kila boleh abang kenalkan nama bang? Hai. Saya Zarul daripada Coms Creative Studio. Saya Mesir daripada Space 2 Sedang Berhad. Saya Farhan daripada #K Production. Okay. Kita terus kepada straight to the point lah soalan pertama kita. Jadi, okay, Priska ada. Okay, Priska boleh. Okay, macam yang kita tahu, konsert Niji dah buat dekat Miri dan tahun ni korang pilih Kuching. Apa keunikan konsert Niji di Kuching kali ni? Wow, ni satu soalan yang saya tak baca tapi okey. Satu sebab saya suka Kuching, saya suka Sarawak. Dan cerita ni balik tahun 2015 tadi. Okey. Kenapa? First kat Miri kan, second kat Kuching. Permintaan daripada Kuching sendiri sebab masa kita buat kat Miri tu banyak orang kat Kuching tak dapat datang. Sebab masa tu jatuh pada SPM. Yes, jadi kita fikir, consider dan bila kita berbincang dengan Niji kata okey lah, saya tak nak perform di sebelah Semenanjung. Cari bla-bla timur kan, timur lah. Jadi terus ke sini lah. Terus ke Kuching, kita pilih Kuching sebagai destinasi kedua untuk Pelangi. Keunikan je lah untuk konsert kali ni dekat Kuching. Yeah, keunikan. Samsir? Yang pertama perbezaannya adalah venue. Venue di Miri adalah terbuka. Tapi berbumbung lah dan kita adakan di sebuah kelab padang golf kat sana lah. Cuma kat Miri ni kita buat lebih proper, indoor stadium. Bukan kita intimidate by what happen yang dekat Semenanjung masa Niji buat dekat sana. Tapi apa yang kita nak sediakan adalah satu experience ataupun pengalaman yang sama tapi bagi rakyat-rakyat di, pertama ni kita start dengan Kuching lah, macam tu. So keunikannya adalah bukan hanya pada konsert tu, tapi siapa yang di-feature pada hari tu dan apa yang berlaku di sekeliling, which is saya rasa soalan seterusnya akan buatkan lebih misteri. Okay, kita dah tanya. Lepas tu next question is berapakah sasaran audien untuk konsert pada tahun ini dekat Kuching? Adakah lebih lagi daripada Miri hari tu? Lebih banyak lagi ke mana? Okey, kalau ikutkan pada kapasiti stadium 4,000 lebih. Tapi so far ni kita dah ada 3,000 lebih crowd. Dan last minute ni saya jangkakan akan lebih bertambah sebab saya takut nak tengok saya punya ni phone. Banyak sangat orang tanya. Jadi semua Farhan kena jawab kan. Dengan kita pun ada yang jual offline juga. Jadi diorang kata, Zarul, orang minta lagi tiket. Jadi kita jual lah, kita tawakal lah. Lagi ramai datang, lagi bagus. Sebab kita nak diorang experience konsert yang memang kita build up daripada scratch kan. Jadi benda ni maksudnya kita nak branding nama Pelangi ni. Semua tanya kenapa Pelangi. Jadi okey, Pelangi ni muncul setelah hujan. Tahu tak? Perasan tak bila kita tengah bawa kereta tiba-tiba nampak Pelangi ni bestnya macam tu kan. Dan Pelangi ni adalah maksud kepada perkataan Niji tu juga. Niji tu. Ya, dalam bahasa Jepun. Jadi bukan kita nak brandingkan Niji tapi kita nak brandingkan Pelangi ni. Jadi lepas ni akan ada lagi Pelangi dia series yang lain. Mungkin bukan di Kuching, maybe di Semenanjung. Tapi so far ni sebab kita orang banyak jatuh hati kat Sarawak. Mana tahu next year jelajah Sarawak ke? Kan? Pelangi di Sarawak tau. Okey, kita nak tanya soalan kepada Pak An lah. Pak An,
Jadi boleh ceritakan sedikit tentang cabaran dari segi logistik nak bawa artis dari luar datang ke Sarawak ke macam mana? Untuk cabaran tu memang it's quite tough lah, kata agak orang kata apa, keras juga lah, sebab kita nak kena settlekan all the riders and everything, permintaan diorang, semua tu kita nak kena fulfill lah diorang punya kata apa, equipment dia, penyanyi dia, apa dia, accommodation dia, Dugaan di airport. dugaan di airport lagi. Ceritakan sedikit apa dugaan cabaran-cabaran. Kita share je. Share. Okay. Macam contoh for example macam merchandise kita lah. Macam lanyard, kita punya t-shirt apa semua. Kita ada lebih kurang dekat 113 kilo. Jadi masa kita datang awal lah kat airport tu. Cuma bila kita nak check in tu dia kata terlebih. Dia kata terlebih. Lepas tu kita tanya lah kaunter tu berapa? 1 kilo berapa? Dia kata RM40. Dia kata 1 kilo RM40. So ada 113, total semua RM6,000. Kita punya boarding pukul 7 suku. Masa tu pukul 6.30. So memang very tight lah. Kita pun almost miss the flight sikit lagi. Saya masa tu dah start rompak foreigners. Barang pun tadi baru sampai tadi. Alhamdulillah sampai juga akhirnya kan. Tak lepas Yang lah. kita Kalau dah risau sampai tu takut terlepas. sama-sama orang-orang lain. Dia bagi panik juga sebab masa nak bayar tu dah bayar. Bila dah bayar dia kata, saya tanya dia, berapa lama kakak 2 hari sampai tak? Tak sure juga kalau katakan salah lambat 2 minggu. Aduh. Jadi kita berdoa, alhamdulillah tadi sampai. Tadi betul-betul baru pagi tadi. Tengah-tengah makan dia call. Bang, barang sampai bang. Kita orang ada meeting. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah cepat sampai ya. Alhamdulillah cepat sampai. Okey, teruskan. Selain daripada Niji, ada juga band-band lain datang macam drama band, and anda juga The Beretas. So boleh tak kongsikan apa elemen yang korang nak bawa untuk kali ni dekat Niji? Apa yang kita includekan sebenarnya adalah satu experience macam saya cakap tadi lah. Bukan hanya kepada pelibatan tu adalah daripada bentuk antarabangsa dan juga lokal. Dan maksudnya kita bawa daripada Semenanjung, itu 2 act which is Beretas dan drama band, dan juga kita include Bob Yunus dan Zahamiro sebagai local act. Itu sebagai tanda support lah. Dan kita oleh kerana macam tadilah kita meraihkan variasi dalam bentuk pelangi, membangun bersama. And jadi tak salah kalau saya cakapkan daripada segi mix culture tu, dalam percampuran budaya tu kita perkenalkan supaya dalam satu format lah. Dan kebetulan format kali ini adalah bentuk konsert lah. Konsert muzik lah. Mungkin kita boleh buat benda yang sama tapi dalam bentuk acara majlis yang lain. Drama band untuk konsert kali ni dia akan persembahkan banyak lagu juga. So set list dia dalam 45 minit. Sebab dia tak pernah perform, dia kata kat Kuching katanya. Rasanya kot betul ni. So yang Beretas ni pula dibarisi oleh musician yang berpengalaman kan, macam Mesir dengan band dia dulu, saya dengan band saya dulu, lepas tu Amar drama saya dengan band sebelum ni, penyanyi pun dengan band lain, bassist pun dengan band lain. Jadi kita buat satu projek nama dia The Beretas. Dan kita akan macam release kita punya single lah semasa konsert tu. Eksklusif kan? Eksklusif. Dia special lah. Special. Friends album. Special untuk Suara Sarawak. Oh hey. Sikit je, kongsikan sikit je. Dia punya lagu tu. Kongsikan sikit. Oh, ingat tu saya nyanyi. Nyanyi pun boleh. Pasal audio dulu. Kita nyanyi dulu boleh? Kita mesti Cinta. Lagu ni lagu galau lah, lagu galau. Oh galau lah. Kamu kena band-band lah. Galau sikit. sekarang ni kita trend galau sikit banyak kan. Oh betul. Sikit-sikit konsert banyak yang galau. Muslim galau. Oh dah recording ke? Dah ready dah ni sebenarnya. Tak siapa dengar lagi ni. Eksklusif. Ini kita premier dekat Suara Sarawak, khas untuk you guys. Jangan lupa follow, like and share Suara Sarawak. Member segan. Malu dah keluar. Oh, ada lain Melayu juga.
Ini soal siapa? Ni yang paling handsome lah. Handsome kan? Yang paling handsome. So itulah antara sedikit sebanyak yang akan ditonjolkan pada konsert Niji nantilah. Special appearance lah Betul, daripada betul. band abang. Jadi untuk the next question lah, apa yang abang dan korang impact daripada industri muzik untuk konsert ini nanti? Okay, untuk impact yang sebetulnya first kita pun dapat sokongan daripada MTCP ya. Okay, mesti boleh cerita sikit, elaborate sikit. Pertama dalam bentuk MTCP, since MTCP support dalam bentuk pelancongan, creative content dan juga performing art. So lebih kurang sejajar dengan apa yang kita nak buat. And then Cik Zairul dan saya pun adalah sana kami adalah producer dan dalam band kami pun adalah kebanyakan producer dan band sendirilah. So sejajar. So bila kita minta sokongan dalam kepada kerajaan, mereka bukan hanya pihak kementerian saja tapi turut agensi lah macam STB dan sebagainya, dan turut media-media, pelatih-pelatih media seperti anda semua. Dan nampaknya macam kita lihat pasal tu lah kita sayang Sarawak ni, pasal diorang support tu lain macam. Lain macam. Lain macam. Itulah. Saya So pun ni ingat tu antara Penang Sarawak. antara impact yang tertinggi dalam kita punya Betul. sejarah muzik kita orang ni, dalam sejarah kehidupan kita orang. Ini sebab the best one lah, sebab ini saya dengan Musiri daripada kecil lagi main band sama, berakhir dengan band sama-sama juga walaupun dah pecah kejap. So this is the best impact lah, yang terbaik lah dalam kita punya kehidupan, dalam kita punya sejarah Industri apa, muzik event tu lah. industri ni semua. Ini the best one lah, sebab kita buat konsert sendiri kan. Sebelum ni kita perform kan. Untuk pengetahuan, apa Betarul dia band Diva dulu. Kumpulan Diva, Aku Dia dan Kamu dulu. So memang dia dah support dan menyokong dalam bentuk industri ni dah cukup lama dan hit lagu dia. So kami ni datang menumpang. Kita datang menumpang. Sebab dia seorang dia. Band ni diciptakan untuk mempopularkan dia. Betul, tapi memang betul. Okay, soalannya, selain daripada konsert Niji ni, saya pun ada perasan juga korang adakan karnival pembudayaan setempat kan? Yes, Boleh betul. tak kongsikan sedikit sebanyak apa kelainan dan apa yang korang offer untuk Okay. karnival ni? Untuk pembudayaan setempat, karnival pembudayaan setempat tu kita adakan selama 3 hari, which is surround the whole concert. The concert which will happen 26. So the carnival tu will run from 25th to 27. So Jumaat Sabtu Ahad lah. Apa yang kita tampilkan dalam karnival pembudayaan setempat ni adalah niat di hati adalah kita melihat Sarawak, selain pada kita cintai Sarawak kerana atas hospitality dia, dia juga adalah unik dalam bentuk kerana mengumpul 43 etnik. 34 etnik. Yang mana sebelum ni kita telah bekerjasama dengan MIRI. MIRI punya council untuk identify, sebab MIRI saja yang betul-betul cukup 34 tribe. So kita cuba bawa benda yang sama dan kita hasilkan di karnival pembudayaan setempat lah. Cuma ini adalah pertama kali kami try untuk nak try inklusif lah. So first try kami lah. So orang kata karnival pembudayaan setempat 1.0 dulu lah. So apa yang ditampilkan dalam pembudayaan setempat tu ada beberapa aktiviti, which is Cik Zarul akan ceritakan. Okey, antara aktiviti yang ada, kita ada macam biasalah kalau untuk family, kita ada tarian warna kan. Lepas tu untuk masyarakat kita tampilkan tarian mukun. Okey, dalam bentuk macam yang kita sebenarnya ada keluarkan satu kontes lah sebenarnya, Sarawak Got Talent. Tapi malangnya kurang mendapat sambutan. Tapi tak apa, tak kisah, tak ada masalah. Hari-hari yang biasa tu kita ada biasalah jualan makanan minuman kan. Jadi kita berkongsi rezeki lah. Sebab ada 3,000 lebih crowd. Jadi sayanglah kalau macam local Sarawak tak ambil kesempatan di sini kan. Jadi inilah masa dia orang untuk cari rezeki. Pasal tu kita buat salah satu sebab nak buat carnival tu kan. Pembudayaan setempat ni sebenarnya adalah satu benda elemen yang kita nak tampilkan dalam konsep kita selepas ini. Kita nak buat satu projek nama dia Rimbun kan, untuk Sarawak. So harap dapat sambutan lagi besar lah daripada ni. Jadi ini dah dia punya pilot project lah. Dekat karnival ni nanti kan dia start 25, adakah ada booth untuk orang yang nak beli tiket konsert secara walk in, ada tak? Saya suka soalan ni. Saya nak announce ni. Okey. Ini untuk sebabkan kita sayang Sarawak macam kata-kata Masih tadi, dan sambutan yang luar biasa
untuk rakyat Sarawak, ni untuk student yang berumur daripada 12 tahun ke atas kan. So kita ada satu booth macam untuk student, diskaun untuk student. So kita ada satu lane untuk student, dia bawa dia punya pascard dan dia boleh beli dengan harga diskaun. Harga tu kita tak boleh elaborate, tapi nanti memang harga yang paling best untuk student. Boleh tunjuk je pascard, tunjuk je kan? Masa student boleh. Boleh, tak ada Rupa masalah. student ada lagi. Masih ada lagi Ini rupa untuk student. student okay. Satu lane khas. Tu nanti PM tepi. Oh, berada dengan PM tepi nanti kan. Okey, kaunter tiket akan dibuka pada hari Jumaat pukul 12 tengah hari. Terus je pergi stadium. Online masih dibuka. Kalau macam yang untuk nak straight pergi ke stadium pun boleh. Kalau yang online tu ada untuk yang harga student ke walk in je harga student? PM tepi. PM tepi. Kita WhatsApp je ni. Kita WhatsApp tepi. Semua student ni. Jadi bang banyak bercerita tentang konsert Niji apa semua. Abang pun perform nanti kan untuk malam ni. Jadi apa abang punya expectation crowd lah Sarawak ni? Kan ada tema malam tu, ada yang pakai baju hitam dan putih. Boleh ceritakan sedikit? Okey, dress code sebenarnya dipilih oleh Pak An sebenarnya. Pak An. Pak An akan jawab Pak An. Kenapa hitam putih? Sebab tema putih dengan hitam ni orang kata apa, bukan nak kata basic, tapi mostly like very simple and very nice tema benda tu. So maknanya the colour can fit anywhere. So bila datang kat situ maybe tak adalah nampak variety, cuma dia akan nampak lagi eksklusif, nampak lagi nice. Satu lagi kita beritahu lah siapa yang single, siapa yang Selain putih dengan hitam macam mana? Dapat masuk ke tidak? Itu dia pergi je, boleh masuk. Pergi Tak ada je. masalah. Aku kita dengar dekat luar je lah. Tak ada. Yang ni soalan personal dari saya lah. Okay. Kalau kali ni korang dah dapat bawa Niji, apa future planning? Adakah nak bawa Dewa 19 ke? future planning sebenarnya banyak sebenarnya sebab banyak permintaan. Kalau untuk Dewa 19 dengan Shillong 7 memang semua orang nak. Tapi dua band ni adalah satu band terkemuka yang agak tricky nak bawa diorang ni. Tapi kalau ada rezeki insyaAllah kita akan cuba bawa. Sebab banyak je yang EO yang try nak bawa masuk diorang ni kan. Tapi belum berjaya lagi. Kalau katakan dia pilih kita orang jadi EO, kita bawa lah kan. Tapi yang untuk band-band lain macam kita ada berbicara dengan beberapa band daripada KL dan daripada luar juga. Contohnya macam Pamungkas, contohnya macam lagi The For Revenge, Benadia kan. Ungu pada masuk juga besok ikut survey. Diorang cakap, bawa ungu kan. Adalah macam tu kan. Jadi kita tengah berbincang sekarang ni. InsyaAllah bulan 8, bulan 9 kita tengok macam mana. Baik, PMTP. Projek untuk podcast balik. So, Rizka, Okay, tadi dah Dewa 19 kan? Ada tak plan ni nak bawa artis antarabangsa macam Orang Putih? Adele tu. Orang Putih. kalau Sarawak pakai orang putih. Orang putih. Orang putih Kalau orang putih tu kita mungkin bawa Islamic kot. Reason. Tak boleh sebut lagi. Macam ada planning? Tengah deal sekarang ni. Actually tengah deal. kebanyakannya show yang kita akan nak buat ni lebih kita banyak gunakan conceptual, bukan hanya macam featuring live and intimate for any particular band sajalah ataupun artis saja. Tapi of course kita open for many suggestion. Cuma kita lihat kalau lebih banyak artis, contohlah ada 3 atau 4 artis untuk perform pada satu tempat, itu lebih worth for money, lebih worth for time and everything lah. Itu our thinking lah. But of course people macam cakap tadi lah, kita nak jual pengalaman. Ada yang orang nak memang one to one dengan artis. So dari segi pemilihan artis tu kita ada berdasarkan konsep-konsep yang kita kemukakan kepada beberapa pihak yang berminat macam itulah. Gitu. So, memang ada planning lah untuk bawa international pun artis. InsyaAllah. Even bukan hanya daripada segi mainstream artis, maksud kita pun terbuka juga pada ruang untuk independent artis. Independent band yang memang ada contoh macam kita we're not naming lah. Band-band yang rock. Dia. Ya. Satu lagi sebenarnya kita lagi
banyak tertarik pada Sarawak lagi kita ni. Betul. Lokal Sarawak. Betul. Sebenarnya Lokal Sarawak ni Ya. dia lain macam sikit sebab Lain bila macam. kita orang pergi naik kereta Grab kan contoh kan. Dengar lagu lain macam. lagu-lagu ni tak main kat KL ni. Betul. Ah, Itu yang bagi kami you guys ada satu tanah yang cukup luas. So untuk mendengar dan didengari itu lebih besar. Cuma chances is the reach lah. Kan how the reach. Cuma bagi kami lebih menyukai bukan kami lah, saya personally saya suka Sarawak punya act banyak di KL. Cuma sebab daripada segi mutu, sembahan, gaya apa semua proper lah. Tapi saya tak cakap lah sebenarnya itu tak best. Cuma by preference lah. Macam tu. Jadi apa abang punya macam, kan abang di banyak mention pasal jatuh cinta dengan Sarawak apa semua. Apa benda yang abang buatkan jatuh cinta dengan Sarawak? Saya suka rasa Sarawak. Laksa Rasa Sarawak. Sarawak. Abang? Tak adalah gurau. Tak ada. Saya suka daripada segi hospitality. Hospitality, Bercakap senang. Cuba abang cakap bahasa Sarawak sikit. Tapi berkata mencarut boleh ke? Tak ada. Saya tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Abang? Dia pandai. Cakap sikit. Asyik dah. Sidah lah, betul Dalam lah. kereta dia paling banyak cakap Sarawak. Asyik dah. Tu je tak. Siap habis sebenarnya. Whatever you said. Dia kat sini sebab perasan kan orang Sarawak dia friendly. Dia friendly, memang friendly. Kalau ikutkan beza dia dengan sana ada yang sini memang friendly lah. Kita bagi Banyak benda kena explore di Sarawak ni. Orang Semenanjung kena banyak explore Sarawak. Sebab banyak memang best. Miri, Kuching. Baru-baru ni bukan baru-baru ni, macam last year saya pergi ke Belah Damai tu. Sempat dah stay dekat yang mana, dekat dalam dalam hutan tu. Kan. Baik weh tempat tu. dekat Gunung Setubung tu. Saya lupa nama tempat tu. Camp Permai. Tahu. Macam nak pergi kan. So abang apa harapan abang semula untuk konsert Niji untuk Sabtu ini? Okey, untuk Sabtu ni kita seru semua orang Sarawak datang support sebab kita bukan saja ada konsert. Kita ada carnival, jadi support lokal kan. Dengan dia orang punya makanan tradisional, macam-macam jualan ada. So boleh datang bawa anak, bawa bini, bawa girlfriend, bawa boyfriend, siapa-siapa lah. Datang bawa je. Dan datang tengok konsert, tak ada tiket, boleh pergi beli tiket awal. Pukul 12.30 hari Jumaat tu dah jual lah. So boleh jadikan satu macam mana kita kata kenangan untuk konsert Pelangi ni sebab kita pun tak tahu lepas ni Pelangi kat mana pula kan. So inilah dia. The best one insyaAllah. So sekarang ni kita dah berada di penghujung rancangan untuk podcast kita hari ini. Podcast tu ini namanya Tok Mek Madah. Tok Mek Madah maksudnya ni yang saya cakap. Dia tahu ni. Boleh pula. So untuk penonton-penonton semua, siapa yang nak beli tiket boleh beli tiket dekat mana? Tiket online lah. Tiket online. Dan walk in sendiri dekat Stadium. Okey, jadi Sebab 3 petang tu untuk kita start dah. Carnival. jadi Nak jadi untuk penonton yang semua jangan lupa follow, like and share kita orang punya social media Suara Sarawak untuk maklumat yang lebih lanjut. So terusnya kita website apa tu website tiket to you Okey, tiket kalau online. siapa nak beli tiket online, ilasotickets.com, cari je Pelangi di Kuching 2025. Kalau walk in tadi, Kalau walk in terus pergi je ke kaunter di stadium. untuk merchandise dapat beli walk in juga. Yes. Okay, Cantik baju kita orang melawar ni. itulah orang awak. Tunjuk sikit baju. Bangun sikit Pak An. Ini adalah merchandise di stadium nanti ya. Okey, sampai di sini podcast kita hari ini. Terima kasih kepada penonton semua. Terima kasih kepada Suara Sarawak kerana panggil kami pada hari ini. Jangan lupa untuk download kita punya e-paper. Kita punya ada e-paper juga, digital. Okey. So, kalau ada apa-apa persoalan ataupun apa-apa perbincangan untuk podcast, boleh DM kita orang dekat Suara Sarawak. Suara Sarawak bukan sekadar akhbar. Sas.